Lagi 10 kotak. Tak cukup, tambah lagi. Okey, sempena bulan puasa ni macam biasa, kita nak cari beras dengan kurma untuk bagi-bagi dekat korang. Tapi cuba korang komen, korang nak beras ataupun kurma? Ada 40 kotak. Tinggal beras kita tengah cari, tengah tunggu. Tu lagi seorang tu. Okey. Hasil kutipan kita hari ni tinggi sikit. Yang lepas parat-parat ni kan. Tahun ni kita ada rezeki, kita lebih sikit. Yang ni duit-duit customer-customer yang selalu support ni semua. Ada demi sedikit duit korang. Terima kasih yang selalu support. Jadi setiap bulan Ramadan kita akan agi-agikan dekat orang. Jom.